Survey handphone? Oh, survey handphone apa? Samsung Galaxy S2. Pandai ke guna Android? Weh, sebab aku tak pandai lah aku nak guna Android. Kalau aku tak guna Android sampai bila aku nak pandai, ya tak? Samsung Galaxy S tu tak mahal. Mahal, aku survey tadi mahal. Habis, ada duit tak? Tak apa. Dengan Digi kita boleh dapat murah. Murah Murah dekat dekat shop.digi.com.my. Oh, okey. Plan dia macam ni okey tak? Okey. Kalau macam aku lah, pengguna internet Tegar, dia ada Digi Smart Plan. Dia ada Digi Smart Plan 48, 68, 88. Sesuai lah untuk light internet usage, moderate dengan heavy internet usage macam aku lah. Bapak banyak plan dia kan. Habis, ni kau tak pernah guna Android? Dah pernah tengok belum? Pernah, aku pernah tengok kat dalam TV. Okey. Nak tengok aku punya Android? Nak pakai Android. Kau nak bagi aku Android tak? Aku bagi pinjam. Pun boleh. Pun boleh. Dapat merasa. Alamak. Ini adalah Samsung Galaxy S. Walaupun ia bukan Galaxy S2 idaman aku, tapi tak apa. Kutuk bagi pinjam ke? Tak kutuk. Nak tunjuk apa yang best pasal Android. Kita swipe tadi untuk unlock. Okay. Hari ni kita nak cerita pasal satu application Android yang which is aku suka gila. Aku suka sangat-sangat sebab sesuai dengan aku, pengguna social networking yang tegar. Application Park. Okay, benda ni timeline based. Macam diary lah. Boleh buat diary, kita boleh share. Macam post status. Lebih kurang macam Facebook, Twitter. Boleh post gambar. Kita boleh share dengan orang, kita tengah dengar lagu apa. Share dengan orang-orang yang kita pilih ataupun kita nak keep it private sebagai diary. Macam aku memang suka application macam ni sebab aku memang suka social networking punya benda lah. So ni tap to refresh. Dia tengah refresh. Okay. Ni kawan aku punya. Ni dia punya path. Kita boleh tengok lah. Dia ada ni kawan dia post gambar. Ni macam ni, dia macam quote ni. Ini adalah quote. Quote ni kira macam post status ataupun mention orang lah. Post gambar. Ni nasi itik di mana? Kita boleh tag dia punya tempat. Ni dengan siapa apa semua. Friends with, kawan dengan siapa. Macam siapa ada puff ni boleh lah buat friends ni kan. Yang bestnya puff ni dia ada 6 ciri-ciri. Kita tekan butang tambah ni. Nampak tu dia keluar. Yang first kali dia boleh ambil gambar. Yang kedua tu kita boleh tag kita dengan siapa. Yang ketiga tu kita macam check in lah, kita kat mana. Yang gambar ikon muzik tu kita boleh share dengan orang, kita tengah dengar lagu apa. Yang macam bubble talk tu itu quote, kita nak mention orang kan. Yang gambar bulan tu kita bangun dan bila kita tidur. So kita nak test ambil gambar, kita nak share gambar. Kita tekan gambar kamera, okay, kita macam take foto. Nampak tu take foto. Okay, kita dah dapat foto tadi. Kita leave note ni macam orang kata apa, caption dia lah. So ini adalah Maggi goreng. So siapa dengan anda? Yang ni alah tag siapa-siapa. Tapi yang bestnya kita boleh tag sesiapa saja daripada kita punya phone book punya list. Kita boleh pilih lah kan. Tapi ni tak ada siapa. Macam mana nak back ni? Tekan back. OK. Baru guna tekan back. Bawah. Ni. Okay. So kat sini maaf lah baru guna kan. Masa kat sini kita boleh share lah dekat Facebook, kat Twitter ke. Bukan ni Twitter, ni Foursquare. Foursquare ni kita boleh pilih tempat kita nak check in. So dia akan post sekali kan dengan gambar tu. So ini kita boleh tweet sekali. Ataupun kalau kita nak benda ni private, kita je tengok. Contoh kita post gambar dengan orang tersayang ke, tekan gambar mangga tu, keep it private. Okay. So sekejap. Alah, mana ni? Klik balik mangga tu. Okay, sorry. Ni contohlah nak tweet saja kan. Lepas tu tekanlah okey atas tu. Tekan okey. Lepas tu kita ada puff. Macam
diary lah, timeline base. So orang boleh tengok kita punya aktiviti macam Facebook, macam social network yang lain. Okey, sekarang dia dah keluar gambar Maggi goreng, tapi keluar kat dia punya path lah. Sebabkan ini cumalah Android pinjam sahaja, maka tak apalah. Dah bagi balik. Loh, bagilah lama sikit. Kutuk-kutuk ke? Mana ada kutuk. Aku nak sangat pakai Samsung ni, Samsung Galaxy ni. Tapi kalau boleh nak Galaxy S2 lah.